Kalau kita pergi solat Jumaat, tapi tertidur atau tak dengar khutbah, sah tak solat Jumaat kita? Baik, hukum solat Jumaat jika tertidur semasa khutbah, wajib kita kena dengar khutbah. Tetapi ianya tidak membatalkan solat jika tertidur. Dalam mazhab Syafi'i, mendengar khutbah adalah wajib. Tetapi kalau seseorang tertidur tanpa sengaja, solat Jumaatnya tetap sah. Antara syaratnya adalah dia kena datang sebelum imam rukuk yang pertama. Dia perlu solat bersama dengan berjemaah. Kalau tertidur sepanjang khutbah, sah atau tidak? Persoalannya, tetap sah solat Jumaat selagi dia hadir untuk solat dan berjemaah dengan imam. Tertidur tidak membatalkan kewajipan solat Jumaat, namun hukumnya makruh dan terlepas pahala mendengar khutbah. Ianya dimasukkan dalam kategori lalai daripada adab Jumaat. Kalau tak dengar khutbah sebab sound sistem tak jelas, maka solat Jumaat masih lagi sah. Khutbah tetap dikira sah juga jika imam berkhutbah lengkap, walaupun jemaah tak dengar keseluruhan khutbah.